penuh dengan kebudayaan dan cita rasa Cina. Tapi tempat ni bukan kuil Cina, bukan tokong. Ini adalah sebuah masjid Muslim Cina. Interesting kan? Jom kita pergi tengok tempat ni. Bila kita masuk ke dalam kawasan masjid ini, terdapat satu perasaan seolah-olah berada di istana kuno negara Cina. Mereka bentuk seluruh tempat ini langsung tak ada unsur moden. Memang arkitektur Cina kuno sepenuhnya. Cuba korang tengok ni, penutup lubang lantai ni, corak macam shilling Cina zaman dulu. Ini adalah something yang korang familiar kan? Tempat ambil wuduk sebelum bersolat. Jom kita tengok pula dewan untuk tunaikan solat. Bila masuk je dewan ni, rasa aman je. Luas, dingin, tak panas dan sangat-sangat selesa. Korang tengok rekaan bumbung dewan ni pula. Memang grand, memang macam istana Cina zaman dulu. Pada zaman dulu, bangsawan-bangsawan Cina kat rumah mesti kena ada kolam ikan. Ini adalah lambang kekayaan seseorang itu. Menara macam ni biasanya kita nampak dekat tembok-tembok besar negara Cina di medan perang mereka. Bertujuan untuk melihat musuh daripada jarak jauh. Bak kata pepatah, sedekah itu indah. Jadi Kions buat sedikit infak kepada masjid ini. Moga-moga segala urusan di masjid ini dipermudahkan. Lepas korang tengok masjid yang penuh dengan tradisi dan budaya Cina ni, apa perasaan korang? Cuba komen kat ruang komen.